Hello pelabur dan peniaga yang dihormati. Dengan projek anda sistem Guru Markets. Mari kita mulakan dengan beberapa maklumat ringkasan tentang syarikat. Jika perlu, adalah mungkin untuk berhenti seketika. Anda boleh melihat dengan lebih dekat semua penunjuk syarikat berkenaan. Sekarang mari kita analisa petunjuk asas utama syarikat. $3 Inc. Tikar DLTR. Semakan adalah berdasarkan data pada 26 Jun 2025. Mengikut klasifikasi Guru Market syarikat $3 Inc. tergolong dalam subkategori Retail Prom. 46 syarikat mengambil bahagian dalam penilaian. Kita akan lihat keputusan yang dibuat menjelang akhir video ini. Keputusan keseluruhan untuk syarikat berkenaan ialah tolak 6.5 daripada 10 mata. Skor purata untuk subkategori 0.8 mata. Jika anda melihatnya secara meluas, dalam pasaran kami secara keseluruhan, kita dapat melihat bahawa purata skor untuk keseluruhan pasaran saham secara keseluruhan ialah 1.8 mata, berbanding penarafan tolak 6.5 mata untuk syarikat $3 Inc. Membandingkan dinamik harga saham syarikat $3 Inc. dan saham subkategori, kita akan melihat bahawa lebih 12 bulan saham syarikat $3 Inc. menunjukkan dinamik tolak 6.9%. Terhadap perubahan harga dalam subkategori tolak 3.2%. Permodalan pasaran syarikat $3 Inc. berjumlah $20.76 bilion. Dengan permodalan pasaran $285 bilion, subkategorinya ialah nilai buku syarikat ialah $3.89 bilion. Dengan huruf besar buku subkategori $56 bilion. Membandingkan saham pasaran dan permodalan baki, kita melihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki $3 Inc. dalam subkategori apabila menilai permodalan pasaran ialah 7.282%. Permodalan nilai buku ialah 6.925%. Penilaian bahagian pasaran dan nilai buku syarikat dalam subkategori buruk, tolak, 1 mata. Syarikat yang dianalisis mempunyai hutang sebanyak $7.892 bilion. Liability kewangan kepada nilai buku berjumlah 203% daripada modal. Keputusan untuk tahap kewajipan kewangan syarikat, sangat buruk, tolak, 2 mata. Baki harga saham syarikat kepada keuntungannya ialah kosong. Dengan purata dalam subkategori 31.4. Penarafan harga saham kepada nisbah pendapatan berbanding syarikat dalam subkategori, sangat buruk, tolak, 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas adalah tolak $2,987 juta. Keuntungan masa depan untuk 12 bulan akan datang dijangka $1,306 juta. Penilaian penunjuk keuntungan masa depan yang diunjurkan berbanding dengan syarikat dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Nisbah harga kepada hasil syarikat ialah 0.8. Purata dalam subkategori 1. Penilaian nilai pasaran syarikat kepada nisbah hasil berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik, 0.5 mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah $24.59 bilion. Unjuran pendapatan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Penilaian penunjuk jumlah jualan masa depan yang dijangkakan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori buruk, tolak, 1 mata. Marginality adalah tolak 12.2% dengan purata 3% dalam subkategori. Penilaian margin jualan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui tolak 0.5 mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan kaki tangan dalam subkategori ialah 20.451%.
iaitu 181% lebih daripada bahagian permodalan pasaran. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja syarikat ialah $97,000. Dan untuk subkategori $271,000. Penilaian jumlah modal setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Jumlah keuntungan setiap pekerja adalah tolak $13,900. Dengan purata untuk subkategori $8,600. Penilaian keuntungan setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk dalam subkategori tolak 0.5 mata. Jualan syarikat bagi setiap pekerja ialah $115,000. Dalam subkategori $283,000. Jualan setiap penilaian pekerja berbanding prestasi syarikat dalam subkategori boleh dilalui tolak 0.5 mata. Volum urus niaga pendek ialah 6.5% dengan purata untuk subkategori sebanyak 6.6%. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 62% bagi syarikat $3 Inc. Untuk subkategori, tahap ini ialah 59%. Harga saham sebenar syarikat adalah sekitar $99.44. Anggaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $95.23. Mari pergi ke meja pesanan, ia tersedia untuk anda, pautan ada dalam komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang dibuat musim ini oleh sistem maklumat dan rujukan Guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan analisis syarikat $3 Inc. Sistem maklumat dan rujukan untuk penilaian stok Guru Market satu keputusan telah dibuat. Buka pesanan jual pada $99.45 sesaham. Perjanjian itu terbuka kerana syarikat itu mempunyai penarafan yang agak rendah. Penilaian syarikat adalah berdasarkan kaedah penilaian indeks Hakim. Take profit ditetapkan pada 73.06. Henti rugi ditetapkan pada 125.84. Sekiranya pesanan tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka perjanjian itu akan ditutup secara automatik berdasarkan keputusan dagangan pada 26 Julai 2025 atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh ini. Tikar RERE adalah pesanan belian utama. Video mengenai pesanan utama telah pun diterbitkan di saluran ini. Dalam kes penutupan salah satu pesanan, yang asas atau mengimbangi, pesanan bertentangan ditutup pada harga sebenar. Terima kasih semua kerana menonton hingga akhir dan menggunakan sistem bantuan Guru Markets.